build up ke soalan tu kan. Saya rasa awak boleh guna dalam exam ke Melayu. Mulakan. Boleh mula. Okey. Kan nak mencelah ni. Jangan gaduh dalam studio kita tu. Tadi dia cemuh kan, buat cemuhan di media sosial. Kita gaduh atas talian lah. Depan mana boleh cakap apa-apa. Dalam padang kita lawan. Dalam padang kita lawan. Salam. Cakap apa? I love you. Minta maaf. Oh. Salam. Degi. I love you. Okay. Assalamualaikum kepada semua. Okay, Syekh. Okay, semua view kita ada tamu jemputan pada minggu ni. Boleh kenal diri. Nama saya Awang. Dr. Awang. Saya berasal dari bentar dulu. Dan kemudian saya Di sebelah kanan kita. Siapa? James. James. Awang bukan. Kenalkan Dr. Awang. Dr. Awang. Boleh panggil apa? Dr. Awang. Okey, Dr. Awang. Saya sebagai host pada malam ni. Host nama apa? Tengok. Hakim. Hakim bela juang. Dr. Awang boleh share tahu semua sedikit tentang Dr. Awang, latar belakang dari segi pekerjaan, dalam bank ada RM20 dan sebagainya. Sedikit tentang saya. Tadi saya datang sini nak basikal. Saya main dari Jamsang. Saya betul penuh kanan. Saya straight. Saya tak jumpa jalan nak main ni. Orang Kedah ke? Tak lah. Okey, kita pergi ke Hakim. Ni. Aku Hakim. James. Okey, James. Boleh saya tahu sama sedikit Saya merupakan tentang pekerjaan, simpanan semua tu. saya merupakan nama PIN bank. Apa tadi soalan ni? Pekerjaan. Okey. Saya merupakan penjaga tiket di TGV. TGV mana? Kalau tak keberkatan Dr. Awang nak tahu TGV cawangan mana, tingkat berapa boleh saya tahu? Masa maju. Masa maju tingkat 6. Okey, soalan pertama sebab apa saya jemput tuan-tuan dan puan-puan ke podcast ni. Tuan-tuannya. Boleh saya tahu Tuan James dan Dr. Awang sokong apa untuk Piala Dunia 2026 pada tahun ni? Boleh saya tahu sebuah sedikit tak? Kita mula dengan James dulu lah. Okey. James Dr. Awang. James dulu kan? James. Semak pun Dr. James. Ikat kulit tu, tahu. Penyokong. Algeria. Pada pandangan Cik Jim, Algeria ni boleh pinjau tak? Harapan, sokongan dan sebagainya, apa yang patut diberi kata-kata semangat. Kalau boleh bercakap dalam bahasa Algeria supaya player sana boleh faham. Bukan Algeria keluar lah. Okay, video ni direkodkan sebelum. Okey, sorry. Mungkin ke
Bahasa je tu. Oh, Sebab dia sorry. takut orang tak faham. Jangan risih lah. Konnichiwa. Algeria, maksudnya Algeria kan? Dia Ah. dah filsafkan. Konnichiwa. Arigato. Share. Boleh saya dan Dr. Awang tahu apa yang James ucapkan sebentar tadi? Sebenarnya Dr. Awang merupakan pakar falsafah bahasa Algeria. Dia tahu maksudnya. Boleh translate kan untuk semua penonton kita tahu apa yang Encik James sampaikan untuk pemain Algeria tersebut? Encik James mengajak kita semua supaya bersatu. Bersatu teguh kita, pencerai roboh. Oleh itu Encik James mengajak keseluruhan warga-warga Algeria untuk bersatu dan memenangi. Tadi kita sampai mana ni? Semi. Semi-final. Dan sampai ke semi final. Algeria masuk World Cup lah. Okey, selepas Encik James bercakap tadi, bermaksud Dr. Awang mesti ingin tahu juga. James mesti ingin tahu juga Dr. Awang sokong pasukan dari negara mana. Ya. Dan sedikit ucapan dan kata-kata. Kalau boleh cakap dalam bahasa negara yang disokong. Meine team for World Cup is Deutschland, Germany. Ini saya yakin lah Germany boleh sampai ke final. Saya yakin mereka akan lepas group stage dengan jayanya bersama Belanda. Ya. Dan mereka akan pergi jauh. Tadi tu ucapan dari Encik Wan siap translate kan? Ya. Okey, semua dah tahu Encik James sokong Algeria dan Encik Awang sokong Germany. Kan? Okey, sekarang kita kembali ke prediction kita. Rasa-rasa pasukan yang Encik James sokong ni macam mana perjalanan dia sampai ke peringkat mana, berapa kosong semua tu? Saya rasa macam mana? Boleh tengok kamera ke? Saya rasa Bukan semua nak orang tengok kamera. Bukan dia pun Okey. tengok apa. Okey, tengok Encik James. Saya rasa Algeria boleh pergi. Okey, Encik James pula untuk pasukan Germany. Mereka mula akan tidur di hotel sebelum Wow. sebelum game. Okey. Kemudian mereka akan menaiki bas ke stadium. Dan mereka masuk ke locker room, warm up, masuk ke locker room balik, keluar dan bermain 3-0. Bermain dengan siapa tu? PLD ataupun MSSD ke macam mana? Sukma. Okey. Tadi kan Encik Jim kata depa akan tidur di hotel. Boleh saya tahu hotel katil king ataupun queen? Oh, ni yang double decker. Okey. Staham lah. Tidak boleh tahu. Staham lah. Nampak kata juga tak cukup. Kata double decker. Nak tengok nombor. Wow. Okey, yang tadi okay, seperti mana yang kita tahu. Kita panggil kenapa sebelum ni bukan kita hanya jemput seorang, tapi kali ni kita jemput dua orang yang istimewa. Okey, salah. Kadang-kadang istimewa. Kena ni Boleh ayah. Tarik balik. okey, ni kenakan Dr. Wan. Ini James. Encik James bekerja sebagai apa tadi? Penjual tiket TGV. Boleh cerita sebuah sedikit pasal pekerjaan Encik James? Daripada mula apply, interview macam mana. Dan saya nak tahu, kalau boleh saya nak tahu Daksat sebagai seorang tiket seller di TGV Cinemas. Jangan mana tadi? Alma.
Okay, teruskan. Kau masa maju. And action. Go. Macam mana tadi? First apply. Ada pengalaman Pengalaman. dari apply sampai kena buang sebabkan tulis okok dalam hall kan. Hmm. Betul tak? Jangan tipu kan. Yeah. Beritahu betul-betul betul ya. Betul. Tengah-tengah movie. Background monyet dia. And action. Saya merupakan pemegang degree dalam khusus pencetakan. Ya. Kemudian selepas graduasi saya intern. Kemudian diserap masuklah ke Intern kat company mana? Tenaga Aeon. Ya, okay. Lepas tu? Diserap masuk ke TGV. Dan bermula dengan pencuci tandas. Kemudian ke food court. Ada buka nanti sini. Ada apa-apa soalan boleh tanya? Oh, ada buka ke TGV? Ada. Kemudian ke popcorn. Ada trajektori kira. Boleh Dan lagi pemegang tiket lah. minta maaf Encik James, saya menyelit. Boleh saya tahu kenapa kerap sangat dalam tempoh berapa tahun dia kerja? 6 bulan. 6 bulan tu kenapa kerap sangat dekat department tu? Adakah tak sesuai diri ke? Masalah disiplin ke? Masalah macam mana boleh saya tahu? Dalam tempoh 6 bulan, 6 bulan, yes. Encik James bertugas, kenapa begitu banyak department ditukarkan dalam masa 6 bulan tu lah? Basically mengakibatkan perselingkuhan lah. No, tiga belakang. Ada orang investor. Ada audience. Akibat bunuh-membunuh. Dia bunuh lah. Oh, Dia dah habis hukum lah. tak doi. Dapat bukan doi, dapat tak dapat tangkap. Kepada viewer kita, tolong rahsiakan demi kebaikan kita punya tetamu jemputan. Ada kes bunuh seramai 2.5. 2.5 orang. Secara Lagi satu tak pasti bersiri dia dalam mati tu. Tapi cubaan tu ada. 50-50 lah. Cubaan tu dibuat ditikam. Bukan musuh. Okey, kiranya pembunuhan ni dilakukan secara bersiri atau bermovie? Bersedia. Actually it's parallel. Okey, It's ni happen bermain at the same time. at the same time. Yeah, that's benar-benar cara saya dapat. Okey. So kita pergi ke Dr. Awang. Tadi dengar bunyi ayam kuat. Dr. Awang kerja Dr. Awang kerja sebagai puak orang. Dr. Awang boleh ceritakan serba sedikit tentang pekerjaan, latar belakang dan pengalaman. Semua serba sedikit lah pasal kerja Cik Wang ni. Kita pun nak tahu Cik Wang kerja. Saya ni kerja di hospital kecil Sungai Kecil. Kita kecil, sungai kecil. Ya. Okay. Tak mana? Boleh catat kat mana? Postcode. 05400. Okay. Postcode. Berapa kosong? Ada SP 082. Jadi saya bekerja, asal saya dapat degree dari UiTM, betul ni. Dan sekarang saya ada PhD dalam meteorologi. Jadi saya ahli kaji cuaca di hospital kecil, Sungai Kecil. Jadi saya doktor, bukan doktor perubatan pun.
Jadi doktor Doktor pakai cahaya, pakai cahaya. Doktor pakai Cuaca. cuaca ni. Yo, pakai IT, pakai ekonomi. Okay, sorry. Encik James ada nak menghalalkan satu soalan? Doktor pakar cuaca kan. Ya. Jadi saya ada satu soalan. 2 hari lepas jalan ni lah, jogging kan, jogging. Cuma rasa ada air jatuh yang banyak kan. Itu apa dia? Kemungkinan kena ludah. Yo. Saya rasa itu dia panggil ludahan langit. Tu bahasa sains dia. Yo, nama saintifik dah. Ludahan langit. Dia jadi sebab bila water dia evaporate daripada sunlight. So dia jadi columbus cloud. Lepas tu bila dia sejuk dia condense daripada wak tu dia jatuh lah. Okay, kita dah tahu Bahasa kampung dia hujan lah. tu hujan. Hujan. Dia hujan ni ada banyak jenis. Saya kenalkan Ada itu hujan yang- kepada Encik James. Oh, terima kasih. Selamat datang ke bumi. Hujan ni dia ada banyak jenis. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang dari tepi, ada yang dari bawah. Macam ni saya punya cikgu lah ajak. Forrest Gump. Dalam cerita dia tu. Saya ada soalan. Ya. Yang hujan dari tepi tu dia wujud kat bumi. Ya, wujud bumi. Itu saya punya cikgu cerita masa dia perang Vietnam dulu. Dia duk rangkak dalam jungle kat Vietnam tu. Hujan macam-macam jenis dah. Dari atas dah, dari bawah dah, dari tepi dah. 6 bulan tu dia hujan dan hujan. Dan hujan. Okey, kita dah tahu semua sedikit tentang pekerjaan Encik James dan Cik Awang. Okey. Sekarang kita ada beberapa soalan cepu lemah kepada kedua-dua jemputan kita. Cepu what? Okey. Okey, kita nak tanya, tadi kita mula dengan Cik James tu, sekarang kita mula dengan Cik Awang. Boleh ni soalan daripada komen Encik James daripada episod sebelum ni. Cik James belum dah. Encik James seorang keyboard Oreo. Kita pilih dia hadir ke hari ni sebab dia terlalu keyboard Oreo. Bukan apa? Jaga tiket di EV je pun. Aku bukan orang cerdik je. He has a lot of time to talk shit. Okay. Ilmu tutup sih. Ya. Okay. Encik James kata, betul ke ni doktor falsafah ada kelulusan, ada verification ke? Apa yang membuktikan ni? Sebab hari tu dia tanya Encik James, dia tengok ramalan dari Cik Awang lah. Kata esok panas. Kan? Lepas tu esok tu dia jemur ikan kering. Dia lena. Bangun-bangun ikan kering tu hidup semula. Disebabkan hujan yang terlampau lebat dari tepi atas dan bawah. Boleh Cik Awang ulahkan perkara tersebut. Pengalaman ngeri dari Cik Awang sepanjang berkarier sebagai ramalan cuaca. Pendahuluan tu tadi untuk apa? Pengalaman ngeri saya. Masa tu saya duduk kerja lah dalam hospital. Saya kerja dalam hospital lah. Hospital kecil, sungai kecil. Kita situ nak tukar mana? Tak. Tak macam Cik Jim ni. Cik Jim. Dah. Saya punya career teri saya. Ni tukar kira lah. Bukan tak wani kat kira. Dia kerja dekat rumah. Ada sendiri je. Dia sendiri pula. Okay, teruskan. Jadi masa tu saya duduk dekat kedai. Saya duduk kat hospital.
Lepas tu saya duduk semayang lah. Saya semayang-semayang. Semayang-semayang. Tayar akhir. Boom! Elektrik tak ada. Gelap kan. Macam orang tutup mata. Saya try tutup mata. Tak ada beza. Saya buka mata, saya tutup mata, tak ada beza. Gelap kan. Titapan yang buat wiring tu. Saya rasa lah. Sebab hospital sebelah baru buka switch tau. Lepas tu, Oh, sebelah-sebelah. sebelah-sebelah. Hospital kanak-kanak. Hospital Regina. Nah tu lah serang dia. Lampu elektrik tak ada. Rupanya TMB buat hal. Aduh. Jadi itulah. Kalau saya dalam kedudukan Encik Awang pun saya akan rasa gemuruh jiwa juga. Nak lari tak boleh. Dia tak yakin. Awak hang lari. Ha. Saya tak lari, saya tengok prom. Okey, soalan kepada Encik James pula. Sorry menyelit tu. Minta maaf. Bagi signal. Pada episod kedua kita, ketika Encik James datang sebagai seorang polis, ingat tak kat Ya, bawah? polis. Cik Wan pernah komen juga kan. Dia komen. Betul kan ni polis kan? Misal pun tak cukup kata polis apa ni? Disiplin tak ada. Bangun tengah hari buat semua. Boleh Encik James cerita dak side TGV ni. Dari side Cik James lah. Cik James kena buang kan kisah ukur kan dalam hall kan. Okey. Before aku mula pendahuluan yang kedua yang best lah bagi tu. Build up ke soalan tu kan. Saya rasa orang boleh guna dalam exam tu lagi. Mulakan. Boleh mula. Okey. Kita nak mencelah ni. Jangan gaduh dalam studio kita tu. Tadi dia cemuh kan, buat cemuhan di media sosial. Kita gaduh atas talian lah. Oh. Depan-depan mana boleh cakap apa-apa. Dalam padang kita lawan. Dalam padang kita lawan. salam. Cakap apa? I love you. Minta maaf. Oh. Salam. Degil. Serius I love you. Okey, teruskan. Okey. Nak side sebagai TGV punya ni. Kita sedia maklum. Bila dah settle movie, kita sebagai pekerja TGV lah. Yang ni sekarang ni dua department. Tiket dengan yang apa, cuci hall. Kalau kerja dua department dalam satu hari tu gaji kira macam mana? Oh double lah. Alhamdulillah. Sebab dua komitmen. Dah ada dua department. Terus Cik Wan boleh buat kerja macam tu. Kalau Dia kerja settle lah. saya nak soalan. Oh. Kalau tu public holiday bayar apa? Kalau hari yang kerja dua department satu hari tu public holiday, berapa rate gaji Cik James? Oh, kalau Pada ketika tu lah, turn Ketika bila ketika tu 2007. 2007. Sejam berapa duit tu? Banyak duit. Banyak berapa? Time public holiday. Ya. Kita pun tahu lah kalau public holiday rate dia agak tinggi kan. Ya. Tapi tak pernah pergi pula. So tak pernah earn apa-apa lah. Jawapannya selamat. Teruskan. Apa salah? Kan kerja dua department tadi. Okay, tak sah. Oh. Bila jadi department ni kita sedia tahu lah. Sehabisnya movie tu tak kena masuk. Actually tak habis lagi pula. Tak nak habis kita nak buka lampu. Dalam setengah jam sebelum habis. Oh awal sangat. Doa tak bisa kerja TGV. Dalam 3 minit. Lepas tu dan bila duduk tempat tu gelap. Satu bangunan tu gelap. Dan duduk dan tertidur. Lepas tu
Maksudnya Encik James tak buka lampu dan tak buka pintu keluar tu. Berapa lama Encik James tertidur tu? Tangkap lama. Berapa lama Encik James tertidur? Semua. Berapa lama tu tertidur tu? 3 hari je. 3 hari. Maksud kata selama 3 hari tu penonton terpaksa tengok kredit lah. Lama kredit. Dia terpaksa tengok Encik James tidur lah. 3 hari tak bangun tu. Alhamdulillah saya punya podcast tak ada kredit. Oh, so Tidak lama. penonton tak perlu, Tak perlu. tengok kredit selama 3 hari je. Okey. Sebab penat. Awal tadi kita tiket. Kena jaga ni. Bukan serta-serta pun. Tak side. Penat. Jadual cepat pun. Orang main. Apa? Nak tengok cerita apa? Babi. Koyok. Oh, koyak. Okay, masuk. Teknologi dulu. Diri habis movie kau masuk. Cakap pun sekarang. Tu saya kata mungkin kalau Gen Z sekarang ni kerja macam Cik Eka kerja ni, kerja kuat ni. Kerja kuat ni. Rajin kerja ni. Jadi public holiday. Jadi public holiday dia off day. Memanglah gaji banyak tapi masa dengan keluarga tu. Belum kahwin. Oh, belum kahwin tentu. Okey. Di masa tu still. Okey, kita dah tahu dari side Cik Awang pasal kerja Oripo, pasal Cik Jim pasal kerja Oripo. Sekarang kita nak tahu player World Cup 2026 siapa favorite player? Maksud kata yang paling minat lah. Kalau boleh kening nak sama, rambut nak sama semua. Cik Jim dulu. Kita mula dengan Cik Jim dulu. Pemain paling favourite lah kira lah. Paling ter-favorite lah. Kira tengok tu rasa macam terutamanya mestilah kepada N'Golo Kante lah. N'Golo Kante 2026 lah ni. 2018 2018 zaman prime tu. dalam prime. Masa tu dia pegang olahragawan zon Padang Terap. Tak silap saya. Ya, N'Golo Kante 1967 kan. Okey, teruskan. Akibat yang kerana Yang ada tu. sebut akibat ni. Boleh cakap Algeria kalau boleh. Oh. Kalau nak boleh. Algeria boleh. Boleh translate tadi? Tak apalah. Okay, boleh kan. Dalam bahasa Algeria tolong memorize. Oh, boleh. Ni hao, Selamat pagi. Sheshe, Sayonara. I, E. San. Se. Lepas tu Ju. Liu. Kante nombor 1. Number E. Okey, kita berehat seketika. Kembali lagi kita ke podcast. Okey. Kena tarik. Okey, kita dah berehat. Dah kena kopi, roti canai dan sebagainya. Setelah saya selidik tadi, ya. Semasa rehat tadi, saya ada baca apa nama? Biodata. Biodata Cik Awang dan Cik James. Ada satu kolom tu cakap yang encik berdua pernah bergelumang dalam dunia wrestling. Boleh saya tahu Cik Awang dan Cik James tak? Okey. Teruk lagi. Teruk satu tangan. Okey. Satu
Encik Awan dan Encik Haikal pernah bergelumang dalam dunia wrestling. Boleh share tahu pengalaman pencapaian tertinggi Encik Eka dan Namok pada ketika tu lah. Ketika wrestling ni lah kan. Siapa nak mula dulu? James tu lah. Bagi James dulu. Oh, sungguh gentle di situ. Saya nampak aura wrestling lah dekat Encik Awang. Okay. Cik James silakan. Tahu. Macam mana saya bergelumang lah. Ya. Bergelumang dengan dunia wrestling ni bermula daripada Berapa lama tu? Berapa lama Encik James dalam dunia wrestling? 6 tahun. Boleh aku continue story aku boleh? Silakan. Okay. Dia memang tak boleh lawan. Kena benci je. Pada usia 6 tahun saya pergi ke satu wrestling event lah. Carut tolong sensor lah. Nanti editor tolong Editor. Please do your work. Do your work. Ya, okey. Sepupu saya bawa saya ke wrestling event lah. Dan saya melihat kerikil batu sejuk Steve Austin. Apa benda tu? Cik tak kenal? Dah mahu sebab Azim. merupakan superstar lah. Oh, Suatu ketika dahulu. pada ketika tu lah. Ketika tu saya minat. Boleh cerita tahun berapa tu saya nak cuba ingat balik. 2006 Oh, tak. Okay. 27 masuk TGV. Ada continuity. Ada. Cerita aku video bukan Beli dia. Okay, continue. memang minat lah dengan karakternya. Oh shit. Ya kan. Minum fokus tak ni? Tadi tak dengar cakap tu haus. Aku nak minum. Wow. Ingat exact word. Minum bir. Ya. Dia minum bir. Apa? Dia yang minum kan awak minum ah. Janji. Betul? Janji Dia pukul bos. Apa? Memang minat lah. Apa Stone Cold Steve Austin kan. Dia bercita-cita nak menjadi seorang wrestler lah. Jadi training. Kena buang daripada team. Kena buang sebab apa tu? Ada buat kes merokok, ponteng kelas lompat pagang ke dan sebagainya. Actually bukanlah masalah yang besar pun. Membunuh sekali lagi. Membunuh. Bukanlah masalah yang besar. This guy is a serial killer. Secara bersiri ataupun bermovie kali ni. Kali ni movie. Jadi memang ada rakaman yang belum diriliskan lagi. InsyaAllah habis ni kita akan rilis. Jalan hukum lah. Belum ni. Polis tak tahu tak? Penonton secara diam okey. Mungkin tak capai impian untuk jadi seorang wrestler. So peringkat tertinggi Encik James pada ketika tu. Ketika menjadi seorang wrestler lah. Ya. Tinggi. Ke peringkat jauh di apa? Kindergarten. Perlawanan antara tadika. Ya, orang besar lawan tadika. Wrestling. So Encik James mewakili orang besar ataupun tadika? Actually ref. Aku dah pening career dia bro. Disebabkan ref tu lah tak jadi wrestler. Teruskan dalam career ref. Tapi tak sampai lah ke WWE. Pada ketika tu Encik James apa nama samaran dalam dunia wrestling kalau macam ada peminat-peminat dulu kan nak kenal. Depa kenal dengan nama apa?
Dragon Warrior. Okey, terima kasih Encik Jim atas perkongsian pengalaman yang sangat bagus sebagai career fair dia sebagai seorang. Okey. Kita teruskan dengan Encik Awang. Yo. Jadi Sama macam Encik Jim juga. ya, Apa saya yang tahu, kita saya tahu. Oh, kita sama. Okey, kalau ada penambahan tu. Dah. Kan. Point dia tu. Jadi semuanya mula pada tahun saya rasa 1993. Masa tu saya masih dalam rancangan. Aku tak salah kan? Saya masih dalam rancangan ibu dan ayah saya. Kemudian saya tengok TV. Masa tu TV kotak lah. Kotak besar. Kalau tak tahu. Kau tak tahu? Skrin. Skrin pun hitam putih. Orang punya target audience budak-budak. Orang tak buat konten yang lebih Dia sebab Ahang punya wrestling pun takat kindergarten dengan orang besar kan. Boleh saya teruskan saya tak? Jadi saya tengok tengah Abang slow. I was watching television lah at that time. buat wrestler tak ada orang belakang tu. Lepas tu saya tengok TV. Saya tengok ketua kaum asli Roman Reigns, original tribal chief. Bila dia keluar tun tun turun turun. Memang kemang ni belum. Jadi saya pun minat lah wrestling ni. Tapi first character yang saya minat nama dia pengambil dalam. Pengambil bawah, sorry. Jadi kerja dia gali kubur. Jadi pengambil bawah ni satu masa tu dia lawan dengan ular kapok itu, Randy Orton. Okey. Jadi Undertaker tu lelaki perempuan. what? Pengambil dalam tu. Mengambil dalam tu. Lelaki. Lelaki. Ya. Dia tinggi 6'7" tinggi dia. Tu Tak buat. 6'11" tu, 6'10" situ lah. Tinggi. Dia lari laju 3 langkah lah. Daripada tali ke tali kan. Boing. 1, 2, 3 boing. 3 langkah lah. Dia ada kuasa bos syaitan macam Luffy tu. Ada. Masa tu dia lawan dengan tu lah, ular kapok itu, Randy Orton. Dia lawan Randy Orton, kurung dia dalam keranda. Bakar keranda tu. Lepas bakar, lepas tu tanam pula Randy Orton dengan bapak dia, lelaki lembu, Bob Orton. Lepas Okay, sorry Cik Wang. Back to question lah. Ni experience Cik Wang ataupun experience lelaki pengambil bawahan tu? dah, experience saya melihat dah. Lepas tu duduk sebulan dia mai balik mengambil bawah tu, keluar dari kanda tu duduk terbakar ni. Dia dah tanam lah. Oh, 2-3 bulan kanda terbakar ni, dia keluar. Macam mana dia buat? Real lah ni, real lah. Real lah. Dia macam mana dia buat? Tanya dia. Sekarang ni pengambil bawah. So, dia ada podcast dia. Jadi shout out lah pada Undertaker. Oh, kita shout out Undertaker. Shout out ke? Cik Awang nak shout out ataupun call out? Shout out. Okay. Respect. Okay, respect. Veteran tu. Kalau lawan pun best tu. Okay. Lepas tu dalam tahun 2001 macam tu, dia rebranding. Dia jadi punggung jahat Amerika. Bad Amerika. Badass American. Okay. Dia naik motor jago. Pusing. Okay, motor cover. Pusing ring tu. Pusing ring. Serius, tutup
Cabut kunci, naik lawan. Macam Awi tu. Tu memang betul, kau tahu betul. 2001 lah. 2001. Sekali tu dia ikat Hulk Hogan dekat bola li, dia ikat tali, dia ikat kat exhaust tau. Heret Hulk Hogan. keluar ring tu. Macam cowboy yang panggil tu. Punggung jahat Amerika. Mengambil tepi. Lepas tu tahun 2016 lah. Baru ni lah. Baru-baru ni lah, dalam 10 tahun lepas dia kalah WrestleMania untuk julung kalinya. Sama ni dia 19 kali WrestleMania dia menang. 19 streak lah kira. Lawan Shawn Michael menang. Lawan Bila nak jadi wrestler. ada ni cerita pengalaman tu. Sebab dari tadi kita kena pasti cerita Cik Wang ni. Nama orang lain yang disebut ni. Mana nama Cik Wang? Okey lah, potong. Jadi bila saya lihat tu, saya tak syok wrestling. Lepas tu tahun 2005 macam tu, saya duduk jalan-jalan, saya jumpa dengan Encik James. Tu dia ajak saya wrestling, waktu saya wrestling. Oh. Ya. Jadi berapa kalau kira-kira berapa tahun pengalaman Encik Awang dalam dunia wrestling ni dan gelaran Encik Awang ketika tu? Tahun dalam banyak tahun. Gelaran saya, nama gelaran saya title 2 titik tindih. Wow. Bold, font, center tengah. Center bukan justify CTRL J, CTRL E. Title titik 2. Banyak nama gelaran Encik. Tak title je. Oh, title Cuma je. font tu saya cerita. Describe tu yang Ha. panjang tu. Apa bold, italic, Font center, Misal? dalam 18 ke 24 macam tu, Times New Roman. Double spacing. Okey, menurut penceritaan dari dua tetamu kita, dua-dua pernah berkecimpung dalam dunia wrestling ni. Boleh kita minta depa sedikit lah, kalau macam kita panggil Friends conference ni macam mana action dua-dua ni kan, bertumbuk lah cakap okey action. Oh my. Macam friends tu conference macam mana? Hampa nak lawan dua esok kan? Nak lawan tak? Nak lawan dua. Nak lawan tak? Cakap macam yang real lah, Ah, bahasa ni- Inggeris ke apa kau. Nak lawan tak? Sign kontrak. Asal lu. Halo. Asal lu. Sign lu. Asal lu. Dah bohong lu. Asal lu. Ada spek lah jadi. Alih spek kan. Lagi hang akan jatuh atas ni. Sign kontrak. Minat belasahan. Dah kami nak sign kontrak. Dah kami wrestler. Aku tak mau jadi. Dia bila sign kontrak, dua wrestler tak boleh touch lah. So siapa tengah-tengah tu lalu kena. Oh shit. Apa buat macam nak tunggu macam dekat gambar ni. Buat macam nak tunggu tu. Okey, dekat gambar untuk ni. Saya bangun. Oh, dia bangun. Sana. Tunggu. Wrestling. Okey, kita dah sampai penghujung podcast kita. Jadi saya meminta tetamu kita untuk macam biasa penutup kita kan. Ada sedikit nyanyian lagu negaraku. Lagu apa itu hari request? Oh. Jangan lagu gereja tu. Bukan lagu gereja. Okey. Outland Sign. Okey, outline sign. Ambil iPad aku tak? Suruh doktor macam tu ya. Okay, sempat kan? Kita tak boleh baca lo. Ocean all the greatest be forgot and all lands
sing. Oh, baby, my dear, for our land sign. We'll take a cup of kindness yet for our lungs. Okay, ni lagu permintaan dari Cik James, lagu favourite dia. Aulang sang. Okay, terimalah. Good for you, I guess you moved on easily. Final girl, you know to cover with. Remember when you said that you want to keep in the world. Good for you, I guess you didn't work it on yourself. I guess that therapist I find you so. You can be a better man for your brand new girl. Good for you, you look happy and healthy, not me. If you ever care to ask. Good for you, you doing great all day without me, baby. Oh, I wish I could that. I lost my mind, I spent the night crying on the floor of my bedroom. Because you are the faith that I really don't get it. I guess good for you. Dah. Pukul 3 pagi ni. Boleh tak? Ketiga dah. Pukul 2.30. Dia pergi esok. Okay. Terima kasih kepada tetamu jemputan kita. Semua kita berjumpa lagi. Terima kasih Encik James kerana sudi kerjasama. Dan Cik Awang. Okay. Composing kan